Assalamualaikum guys, syukur Alhamdulillah sekarang kita di Pemborong NSK. Setiap tahun Botol Garas memang ada buat program. Kita akan beli barang-barang di NSK, akan hantar di Mahat Tafiz Al-Quran Al-Falah di Rantau Negeri Sembilan. Jom guys, kita tengok barang-barang yang kita beli. Alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat membantu diorang ni semua. Terbaik. Assalamualaikum guys, syukur Alhamdulillah. Sekarang saya berada di Mahat Tafiz Al-Quran Al-Falah. Tafiz ni berada di Kuala Sawah Rantau Negeri Sembilan. Tafiz ni bermula daripada tahun 2012. Sekarang ada 218 pelajar. Ada perempuan dan lelaki. Korang boleh tengok dekat belakang saya ni. Ini adalah tempat kawasan lelaki. Depan saya ni adalah tempat kawasan perempuan. Yang korang tengok tempat saya dropkan makanan tadi tu adalah tempat masak dan ada sesetengah pelajar lelaki. Dan saya nak menyerulah pada sahabat-sahabat, pada follow-follow Botol Garas yang ingin memberi sumbangan kepada Tafiz, nombor akaun ada kat bawah. Walaupun RM RM1 memang bermakna. Botol Garas memang setiap tahun buat program dekat sini. Cuma tahun ni saja baru ada kesempatan untuk saya turun padang nak buat video. Saya menyeru kepada korang semua di bulan mulia ini, bulan puasa, bulan mulia, yang nak infak boleh terus nombor dekat bawah. Macam biasa guys, lu steady, lu mari. Tempat ni memang besar. Belakang asrama, kiri kanan ni tempat belajar. Daripada ketakaburan dia, iaitu kibir, itu sombong. Baik. Tertib. Kena ikut. Kalau ayat pertama Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah. Okay guys, ada yang menarik kat sini. Air. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Air ni ambil daripada tanah. Ini Allah yang bagi rezeki. Memang daripada tanah. Tak ada ambil dekat Syabas ke apa ke, tak ada. Ini memang air daripada tanah bang Dah lebih daripada 10 tahun. Boleh tengok Air dia pun bersih, boleh tengok. Ini orang panggil rezeki daripada Allah bagi ni. Rezeki. Benda baik dapat baik. Belah kanan ni asrama. Belah kiri ni surau. Alhamdulillah guys, ni kawasan perempuan memang besar. Ini bahagian belakang. InsyaAllah kita memerlukan dana sikit untuk nak buat ini tempat dia orang makan. Lepas tu kelas kita nak buat tambah kelas. Yang video korang tengok tadi, itulah bahagian-bahagian tempat bahagian perempuan.